warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi dengan tuan-puan semua berkenaan dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya. Setiap hari, ya, apa yang kita nak sama-sama tafakur hari ini adalah rezeki seekor kucing, ya. Kucing ni dia tak bekerja pun, ya. Tak ada income pun, tapi bila dia tinggal bersama manusia, dia dapat makanan, dia dapat rezeki dia. Walaupun dia beranak pinak, tapi dia rezeki daripada manusia, ya. Hebatnya Allah Ta'ala jadikan apa untuk kita berfikir itu berkenaan kucing ni. Kucing adalah satu makhluk yang hidup bersama manusia, ya. Kadang-kadang time kita makan, dia duduk bawah, dia minta lauk, kita kasih dia makan, rezeki dia, rezeki dia. Begitu juga manusia ada. Tidak semua golongan manusia ni bekerja dengan orang ataupun bekerja dengan company dan sebagainya. Ada yang bekerja sendiri, ada yang kerja bisnes, tapi ada rezeki dia. Rezeki dia melalui orang-orang atas ni, yang ada kerja, ya, yang dibayar gaji. Dia dapat rezeki daripada orang yang bekerja tadi pula, ya. Dapat projek, dapat side income dan sebagainya. Itulah rezeki ni, maksudnya Allah dah tentukan, ya. Kita perlu usaha saja, jangan kita relax, ya. Kena usaha supaya rezeki itu datang dalam bentuk macam mana. Usahakan saja, Allah akan bagi. InsyaAllah. Itu je lah yang saya nak kongsi pada hari ini. Semoga bermanfaat pada anda semua. Selamat berpuasa dan selamat bersahur. Assalamualaikum.